Okey, kali ni kita nak belajar bagaimana nak create image guna AI tool seperti Canva. Senang saja. Mula-mula kenalah ada akaun dan kemudian boleh terus buka fail baru. Lepas tu ada nampak kotak kan? Kotak yang kat atas tu, kotak yang warna putih tu yang tulis use 5 words to describe. So, tulis kat situ AI image generator. Ada banyak pilihan. Macam-macam ada. Tak terpakai lah sebab banyak sangat. Tapi kalau untuk kali ni, yang paling biasalah orang pakai adalah DALL-E. Boleh tulis je kat dalam kotak tu apa yang anda nak. Bahasa Malaysia pun boleh sebenarnya. Cubalah. Tapi kalau saya suka pakai image gen kan. So kita klik image gen. Lepas tu kita tulis apa yang kita nak. Contoh dalam ni bahasa Inggeris lah. Tapi sebenarnya boleh je. Cuba je tulis dalam bahasa Malaysia kan. Tulis apa yang awak faham. Lepas tu klik create dan dah dapat dah gambar penguin yang comel ini. Kalau suka gambar tu klik. Lepas tu adjust je ke dalam kotak tu. Biar cantik tersusun rapi kat dalam tengah-tengah file kita. So dah siap. Okey. So cubalah, ada banyak pilihan. Ini yang dipanggil sebagai AI powered image generator.